Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung hak baru mula itu. Tadi Malaysia rehat dah. Lama dah, 1.5 jam Malaysia rehat. Kalau Malaysia tahu saya sobat duduk dalam plastik, kita tutup reverse sekejap. Sebab jadi tak ada konten. Tinggi pokok boleh kira. Kiranya dalam Malaysia duduk ni dah yang kedua. Hadis mula bagi terima kasih. Malaysia tak ada orang kat situ. Paku terlalu pendek menyebabkan Malaysia guna tinggi tenaga. Jadi bila tenaga tinggi ni gitu lah. Tenaga tu kalau dia kita pakai tinggi, jadi kita nak liwet tak sedap atas pokok. Jadi nak cakap tu jadi tak power. Jadi nak tunjuk pun tak boleh. Jadi mungkin Malaysia rasa kena balik dulu lah ni, kena rehat. Betul-betul badai fresh, badai sihat baru boleh. Kalau badai tak sihat tak boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku saya sobat tengok lampu. Masuk kosong video. Dah boleh supik. Aduh. Dia budak-budak Malaysia ni dia tidur, apa yang kata tidak serasi mana lagi lah dengan kita. Maknanya dia tak faham lagi cara kita macam mana je. Tapi gitulah. Lain okey kat Sarawak Malaysia, yo. Naik paut deh pun pernah dah. Ini kan pula paut paku. Kita ajak nak naik, nak buat lah sedap-sedap. Tapi kamu naik atas ni kena dengan cabar angin, berangin pula. Memeceng. Memeceng itu. Rehat kurang Malaysia okey kau tu duk jujur ayat lah. Kira Malaysia tu okey. Maknanya memang penat lah rasa. Memang penat sungguh. Tengok angin yellow. Angin memang kuat tu angin. Kalau saya dapat tengok OU memang jahat. Malaysia okey kau dak tu dak okey saya tu jujur ayat ni. Malaysia seru macam apa? Tunjuk hak mana boleh yang Malaysia hak mudah-mudah. Ya bila balik Malaysia. Lepas pada berlaku gini kan rasa macam nak balik mentah-mentah. Nak balik, suruh nak balik dak. Memang tolak penat. Seru banget. Aku kita dalam musafir ni banyak orang tak lauji. Orang tak lauji gitu, orang tak lauji gini. Tapi Malaysia sobat. Tapi hak ni Malaysia down sikit dah itu. Maksudnya down banyak benda lah. Kita nak naik pokok tak siap. Maksudnya pokok tak siap tu paku lah. Kalau paku ni tak itu Malaysia tunjuk deh. Paku. Tengok deh. Nyawa ni. Nyawa. Nak janyo. Belok. Paku tak okey. Maksudnya lah tu waktu ni hak tergelai. Paku tergelai. Pak Lim mana lama tak nampak ada kapung balik kapung Malaysia, kena rehat-rehat dulu yo. Jadi kita tunjuk ni lah, nanti bawah dia tu ada madu comel tu. Bang minta sapu bang. Nak tengok kepala ayah dia. Nak tengok lebah dia. Serap begitu. Pak Lim mana Malaysia. Tak apa, kita masih sabar lagi. Wow, kuning.
Oh, rela panjang sehari madu dia. Tapi Malaysia tak boleh nak tunjuk. Oh, dia. Kau ni anak banyak kena buat. Tak apalah, Malaysia cuba sabar yang mungkin kan. Maknanya apa dia kata, sabar itu lebih baik. Contoh dia tanya Pak Lim mana, Pak Lim ada rumah, Pak Lim gala ataupun meseng kat kita. Kalau salah pada penyampaian Malaysia tu minta maaf deh. Sebab lah ni Malaysia buka liwe. Lah ni Malaysia buka liwe madu lebah. Jadi sudah hampir 1 jam kami di sini. Jadi jamai mati. Jamai mati. Jamai mati. Saya dapat boleh tengoklah cara macam mana dah tu. Hati-hati Malaysia, hati-hati. Pak Lee duk fikir tadi, Pak Lee duk fikir tak kita. Minta maaf dia, Malaysia tak tahu sesempurna mungkin anak buah kita duduk mana, Awet duduk mana, Melu duduk mana, Abelung duduk mana. Kita Malaysia minta maaf dia. Gayak dia tu tengok. Kalau kira kalau. Jamai madu. Madu kalah kuning kat tengok ni. Polo gila jamai. Aduh, jamai. Ayah, jamai. Mantap tu jamai. Jamai. Polo sehari. Sehari. Ada berapa sehari Malaysia? Hak ni dalam 10 ke 16 gitu. Malaysia tak ingat tadi. Dalam 16 kali. Tapi Malaysia tak boleh nak tunjuk. Benarnya di bawah kita ada sehari. Sabar Malaysia, Allah sayang. Malaysia gayak tu. Malaysia bukan gayak, lenguh. Malaysia naik pokok tak ada salah. Malaysia tak gayak. Paku yang tenggelam tu paku dah lama atas pokok iyo. Tengok deh, turun. Tak apa. Malaysia sabar sekadar yang mungkin. Dia dalam hidup ni lebih baik kita sabar daripada kita marah-marah. Tapi kalau buka liver lah kita sabar. Kalau kita tutup liver kita marah kot. Jadi sehari depan Malaysia ni yang paling kecil saya tahu. Ni lah. Dia ada besar tangi buduk. Sebenarnya punggung Malaysia ada lebih. Bawah kita ni ada lebih. Ni. Tapi Malaysia tak boleh buat apa. Itu lenguh tangi. Lenguh tangi lah ni kita pergi tu lenguh dah. Ni pergi gini lenguh dah. Malaysia agama sungguh harga dah madu 2 kali setengah. Alhamdulillah, semoga Malaysia pulih semangat dengar berita gembira. Nak jerit lah ni serah. Aduh. Lah ni duduk ke. Bahaya sebenarnya jerit dah. Tak boleh rasa lah kedudukan lah ni. Saya rasa Allah nak jerit dah. Apa kita buat-buat.
Makcik dah order madu. Terima kasih makcik. Hati-hati, terima kasih. Ha? Burung helang makan. Hadir pula, terima kasih itu. Hadir. Minta Malaysia buat pula promosi hujung bulan ni, nak ada madu. Tapi PT tak berapa cukup, insya-Allah deh. Tak apalah, hak mana hak tu. Mana bang? Tengok madunya. Ni saya tahu. Madu comel warna kuning. Okey, dah beres.
Ada berapa lagi tak ambil? Belakang? Oh. Itu ada lagi? Satu sarang? Okey. Buang. Kalau ambil 3 kilo boleh kau dengar gemal InsyaAllah boleh lah. Kenapa tak tambah asap? Asap ni kadang-kadang dia boleh buat kita lemah. Atau pokok. Semoga terima kasih rezeki Allah. Tak sihat kau. Ada juga tak sihat sikit tapi tak ada lah tak sihat banyak. Abang Hari Pajero, terima kasih. Oh, pagi. Kuat. Macam ada atas pokok kan. Pokok agak tinggi. Ribut agak kuat. Ada ribut lah.
Susah juga nak beli mat tu je. Tu ada sepohon lagi tak itu. Pohon tu nampak. Nanti kita akan ni jugalah. Nanti kita akan ni. Tapi untuk sekarang ni Malaysia nak penat lelah mencari rezeki. Allah saja yang tahu. Ya benar sekali. Demai ke Malaysia ada bah. Sedih. Jerit bah. Pagi orang jatuh jerit. Letih dah tak tahu apa. Jadi macam down sikit. Dia kata kan bila letih ni dia kata kerja gila ni pak. Atau apa tidur. Jadi bila letih mana-mana pun jadi kerja. Kira tidur sambil tunggu mari geng pula. Masih jadi tak ada orang hari ni bah. Suruh macam tak tahu apa. Jadi geng tu tak kuat lah. Tak kuat. Sedap pesennya geng gitu. Tapi alhamdulillah dah kau beres. Saat ni minta dia nak kajak bah sebab sehari pokok ni tak banyak. Dalam nebel lah kali tak itu. Aduh. Pakai tidur tu. Sedap dia healing. Buat angin ni siap. Kalau kita suluh pokok-pokok ni siap beli full body anak untuk tubuh kena makan tadi. Very. Apa bawa ke bawah kita. Mana tu? Rahsia orang lain gokah kita dapat. Kita tahu Malaysia orang kuat sangat. Terima kasih. Hati-hati macam ada atas pokok tinggi tu. Ya Allah, lupa balik orang ni hijau gitu. Saya kata kalau balik orang ni mampu kita dua ni. Tapi tak lah, insyaAllah. Tinggi-tinggi pokok. Tapi saya molek itu. Tarik lebih banyak atas ni. Tapi no, tak boleh nak tu. Kau lupa. Dia nak semangat tu. Tengok gaya ni siapa bagi? Kau bagi. Ting. Cari rezeki untuk keluarga rela gada nyamu je hargailah. Duk gelak-gelak lambat siap kerja tu. Duk Malaysia tak buat kerja, dia hot ni buat kerja. Harga setitik madu asli bukan murah tapi nak harga. Dia tak apa itu. Bang, tolong pegang. Ini saya tolong pegang kejap. Boleh? Ini jadi begini. Kalau gini. Saya kata kalau apa? Nak tidur atas maju. Jadi tak ada. Tak ambil. Kosong itu kosong. Kalau ni hak ambil dah tak kita. Maksudnya dia tak buat lagi. Ajak nak sapu saat ni tak jadi. Hati-hati Malaysia, sulung kepala air Malaysia boleh. Video hak mula-mula ada kepala air. Kau ayah dua kita. Tapi Malaysia tak boleh nak pergi mari ni bah. Macam suruh macam tu kat tu. Tepuk amah-amah belalik. Berapa salah kita ambil? Satu hujung. Oh, situ saya boleh duduk kan? Boleh. Begini. Awak pegang dulu. Saya turun situ. Boleh? Hak ni bah, kita tunjuk lah pada. Tali saya bang. Tali saya okey. Saya nak turun sikit. Bagi tahu dia saya nak turun sikit. Okey.
Kendo sikit, kendo kan, kendo, kendo. Kendo sikit, abang tu nak turun sebelah. Okey. Ada apa kita boleh tunjuk? Jalan baba di mana? Jalan balik okey. Boleh. Kak dah ada madu pikir hari ya. 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 Okey. Boleh? Boleh. Itu timbang dengan tadi saya. Tak. Ni bah. Hok ngalah. Kita bak Malaysia macam nak turun tu. Kita tunjuk ni dah. Tapi pala air tak ada tengok ramai. Okey. Ini tali kuat lagi ni. Buat bang. Kita kalau ragu, pakai tali ni. Tali apa? Ini ikat dua. Ikat dua kita double kan. Ini saya ambil satu ni lagi. Petani bayar madu fikir bagus itu. Serius tak mula abak kau. Hak ni biasa apa? Ada tapi kurang penuh. Ada tapi tak banyak. Tak sedap saya tu. Tak sedap suluh lah. Apa ugak apa? Dia sim dengan matahari, tu matahari. Jadi matahari atas kepala kita. Dia jadi simbong. Tu apa lah, ikhlas 3 kilo lah. Waktu ibu lebah boleh. Boleh saja. Tinggi gayak, yo gayak dia dah. Ni naik kat wakun ni. Naik kat wakun. Siapa bau?
kat mana? Oh. Ah. Masa dekat lah. Masam tekak. Nanti Malaysia balik proses rumah kita tengok kawasan Sabak. Okey. Aduh. Abang nak double pakai tali yang ini? Rasanya ikut paku aja. Ikut paku. Boleh kan? Tapi kalau nak double pun boleh. Tak double pakai tali saya ni. Aha. Oh. Boleh. Biar saya turun dulu. Aha. Ya? Tapi begini. Baik saya turun dulu. Boleh. Sebabnya saya kurang biasa. Takut apa-apa kan? Nanti susah saya atas. Awak ini nanti awak pakai tali? pakai. Oh. Maksudnya dia belik macam mana? Tapi tak apalah, saya ikut paku ansur-ansur. Jadi awak turunkan ini? Boleh. Boleh. Ini awak pegang. Yang lebih kurang sebenarnya. Tadi ingat kalau aku turun dengan bantu nak isi dalam batu. Ya. Ini biasa ni. Contoh boleh tengok situ. Ya. Jadi macam mana? Abang bisa langsung aja turun. Dia kena bagi tahu dia. Wah, ni abang ni nak turun. Boleh. Sekejap. Saya asing tali awak. Ini tak apa-apa belik, tak apa-apa ni tu. Tak apa. Tak apa belik. Boleh. Okey. Okey lah. Tak apa ni, dibantu batu segantung pun tak apa bang. Dibantu batu segantung pun tak apa juga. Sepatu gantung. Tak, abang pegang tali ni bisa juga ni. Ni. Ini. Ansur-ansur. Ini tali yang abang juga ni. Ya betul. Pelan. Okey, terus bang, terus. Pelan. Pelan-pelan Pelan.
Pak, safety aku pula tegang. Apa? Tegas safety dulu, aku nak turun payah. Pak, safety tegang. Okay. Jadi Malaysia ke buat balik. Ni. Kita ke buat balik, kita ke satu ke hok mana sari kurang isi tu, kita ajahlah macam mana pun. Jadi madu hok kita dapat ni ada dah 50 kilo pokok ni. Ada 50 kilo. Nanti pokok sana pula.
Nanti pokok sana pulak. Hak tu mungkin boleh pulak dalam 50 kilo. Maksudnya untuk pokok ni dapatlah 100 lebih-lebih kilo. Jadi kita tutup dulu live kita. Nanti macam proses rumah lah. Nanti saya sobat boleh tengok madu. Kita belah rumah macam mana. Hak ni hak kita memang untuk bawa balik. Untuk bawa balik lah ni. Cara dia nyo. Gitulah. Okay. Oh ni air parut ni. Oh ni air itu air. Jadi baiklah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.